Hai, bersama dengan saya ketika ini Izu Islam. Hello, Assalamualaikum Izu. Wassalam. Baru-baru ni kita tahu di media di mana Izu Islam menjaga sensitivity. Kalau berlakon, of course lah kita tak nak perang-perang kan. Ada yang cakap Izu macam tak profesional bila berlakon. Boleh tak Izu kongsikan sikit, komen sikit mengenai hal ini? Kalau kata tak profesional tu mungkin diorang silap lah kot. Saya profesional. Apa yang saya buat dekat set, apa yang saya request dekat production, semuanya diberitahu lebih awal. Bukan tak nak pegang, ada scene-scene yang pegang-pegang, tapi Izu mengelak untuk melakukan scene-scene yang agak berat. Contohnya seperti scene yang berpelukan. Izu mengambil keputusan ini sebab Izu nak menjaga sensitivity. Benda tu agak tak manis bila dipandang. So Izu pilih untuk mengelak scene-scene yang sedemikian lah. Apa reaksi produksi apabila Izu mengeluarkan request sebegini? Dia orang sangat memahami kehendak Izu, dan begitu juga dengan pelakon-pelakon yang terlibat dalam drama itu sendiri. Dia orang hormati permintaan Izu. Apakah perancangan Izu dan juga Awin untuk 2015? Izu sekarang ni tengah berjinak-jinak dengan bidang hosting. Ada beberapa program yang Izu dah start hosting. Then of course lah, untuk tahun 2015 ni Izu nak lebih berjaya daripada sebelum ni lah. Kepada semua minat-minat Izu yang sentiasa menyokong Izu, terima kasih banyak-banyak kerana anda sangat-sangat memahami saya dan sentiasa menyokong saya baik positif. Walaupun ada juga yang negatif, saya terima komen-komen negatif tu dan saya akan perbaiki daripada masa ke semasa. Terima kasih kerana sentiasa menyokong saya dan juga Fortin.